Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan yang mulia. Sekarang ni kami dalam perjalanan dari Shah Alam menuju ke Puncak Alam, nak ke Bukit Kucing, Jeram, Kuala Selangor. Tapi sesampai kami di UiTM Puncak Perdana menuju ke Alam Budiman ni tuan-tuan, dah lebih setengah jam kami terperangkap dalam kesesakan lalu lintas ni. Tapi kami tak tahu lah apa punca. Nanti jika ada apa berlaku saya akan bagi update. Okey, insya-Allah. A few minutes later. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemalangan tuan-tuan, dua-dua meninggal dunia. Sebelum buat kerja. Warna kereta kancil hijau dengan kemudahan meninggal dunia. Tuan-tuan, inilah kemalangan yang berlaku di jalan antara Puncak Perdana ke Alam Budiman yang menyebabkan kesesakan lalu lintas yang berlaku. Jadi tuan-tuan, kemalangan ni melibatkan dua saudara Islam kita yang telah pulang ke sisi Allah SWT seketika tadi. Kedua-duanya pemandu kancil hijau pun pulang ke sisi Allah, pemandu Azia merah tu pun pulang ke sisi Allah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa keadaan yang berlaku ini. Semoga yang baik-baik saja dan semoga pihak ahli keluarga bertabah berhadapan dengan berita yang diterima, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan yang mulia. Saya DJ Wasyah TV Khalifah Bangkit. Hari ini ada satu kemalangan berlaku tuan-tuan, di jalan antara Puncak Perdana menuju ke Alam Budiman, melibatkan dua kenderaan Azia baru dengan kancil. Dua-dua meninggal dunia tempat kejadian. Dan hari ini merupakan hari bomba tuan-tuan, dan Allah bagi pilihan kepada anggota bomba kita, pegawai bomba kita untuk bertugas. Jadi tuan, saya ucapkan selamat hari bomba dan kata-kata semangat tuan di hari bomba ni kena hadapi kes macam ni tuan. Apa perasaan tuan? Terima kasih. Perasaan kita ialah sebenar hari bomba ni kita tetap profesional menjalankan tugas kita, walau apa sekalipun keadaan, apa jua bencana ke kemalangan pun kita tetap kena profesional supaya objektif kita dalam operasi penyelamatan kebombaan, objektif kita kena berjaya. Apa pun jadi kita kena sampai berjaya lah objektif kita. Okey, saya nak tanya, berapa lama tuan berkhidmat dalam pasukan bomba? 19 tahun. 19 tahun So hari ni hari bomba, dihadapi pula hujan macam ni. Ini first time ke atau memang dah banyak kali? Banyak kali ya. Banyak kali dah Okey, jadi tuan, inilah. Dan tuan sendiri boleh luahkan perasaan bila tuan tengok keadaan macam ni. Ada yang suami meninggal dengan isteri bawa anak yang masih kecil. So apa, selama 19 tahun ni tuan rasa macam mana hadapi kes-kes macam ni? Ya, kita pun manusia, bomba pun manusia, kita pun ada perasaan ataupun rasa iba atas kehilangan insan yang tersayang. Tapi kita, apabila kita ditugaskan sebagai seorang anggota bomba ataupun pegawai bomba, kita tetap profesional supaya matlamat kita, operasi kebombaan berjaya. Demi untuk masyarakat, demi untuk masyarakat dan negara. Jadi pesanan tuan lah untuk pemandu-pemandu yang lain bila melihat kemalangan macam ni, apa pesanan tuan sebagai seorang anggota bomba? Untuk makluman, kemalangan ini berlaku selepas hujan. Diharap setiap pemandu hendaklah berhati-hati ketika memandu, terutama di waktu hujan, jalan licin dan keadaan geografi jalan pun menurun bukit dan ada sedikit corner. So diharap setiap pemandu berhati-hatilah. Saya menasihatkan semua agar berhati-hati, dan apabila kalau kita melihat berlakunya kemalangan ini, diharap kita teruskan perjalanan kita
kita, kerana bila kita melambatkan pergerakan kenderaan kita akan mengakibatkan kesesakan trafik yang amat panjang, kesulitan bagi pihak yang bertugas juga ya. Okey, benar. Okey, jadi tuan-tuan, itu dia pesanan Puan Nazrin yang berkhidmat sebagai anggota bomba cawangan mana tuan? Balai Bomba Nabi Ahmad Bukit Jelutong. Bukit Jelutong. Saya pun dari Bukit Jelutong tadi tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita doakan tuan-tuan seperti mana pesanan Tuan Nazrin tadi, pada pemandu-pemandu yang lain, jika nampak janganlah kita nak jadi wartawan sangat, berhenti ke apa, teruskan perjalanan dan bagi peluang pada pasukan besar selamatan untuk jalankan tugas supaya proses dapat dijalankan dengan sempurna lah. InsyaAllah sekali lagi saya DJ Khalifah Bangkit DJ Wan Syah ingin mengucapkan kepada semua yang tengok video ni, perlu berhati-hati sebagai umat Islam, terutamanya jangan lupa baca bismillah, baca doa naik kenderaan supaya Allah pelihara perjalanan kita insyaAllah. Jumpa lagi dunia sementara akhirat selamanya. Terima kasih kepada semua anggota selamatan, pihak polis, pihak bomba dan semua yang bertanggungjawab dan telah terlibat. Kita doakan yang baik-baik dan Al-Fatihah kepada kedua arwah yang terlibat dalam kemalangan tadi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.